Hai, nama saya Dini. Saya merupakan eczema patient sebelum ni, eczema fighter selama 13 tahun. Bermula daripada high school. Sangat small patches saja dekat tangan dan juga dekat muka. Tapi ialah kita jumpa doktor lah kan. Lepas dah jumpa doktor tu, doktor prescribe dengan steroid. Tapi tak ada ilmu penggunaan steroid yang terlalu lama. I pakai sebabnya Fly pakai. Rupanya ada kesan sepaingan. Up until 2022, saya punya eczema ni bukan dah sikit-sikit, tapi satu badan daripada hujung kepala sehingga ke kaki. Yang saya buat terfikir, apa yang saya sakit ni kan? Bila saya buat research, rupanya adalah TSW. Sebabnya badan saya dah resistant, dah kebal dengan ubat steroid. Lepas tu, daripada situ, daripada tahun 2022 tu, saya bermulalah healing journey saya sebagai natural punya fighter lah. Semualah cuba macam-macam natural. Until lah tahun 2024 saya sangat desperate. Saya desperate sebabnya saya perlu keluar pergi bekerja. Bila saya keluar pergi bekerja tu, tak selesa, tak boleh nak tidur, tak boleh nak mandi. Even tak selesa lah, aircon tak sesuai kan. Up until saya skeptikal. Saya bermula dengan skeptikal soal Alora. Saya buat research. Rupanya dalam soal Alora tu ada teknologi fiber condensi yang boleh pantulkan far infrared. And sebelum ni saya buat tau far infrared sauna. 45 minit. Bayar mahal tau. Every weekend je dapat. Lepas tu, bila dari macam tu, saya percaya rupanya dalam garments, dalam pakaian rupanya ada far infrared. So saya pakai 24 jam tau. Tidur boleh dapat heal, bekerja boleh dapat heal, masak boleh dapat heal. So dari situ, within 1 week saya dah nampak tidur saya dah makin berkualiti. Alhamdulillah. Lepas tu, selain daripada Alora, saya pakai Shiruto. Makan Shiruto 6 sachet semula. Lepas tu saya maintain 2 pagi 2 malam lah. Lepas tu saya makan juga Spirulina dan Leafcore. Okay, after 1 month saya nak ceritanya, lepas saya desperate tu kan, after 1 month tu saya dah boleh pergi kerja. Saya dah boleh pergi kerja. Alhamdulillah. Walaupun tak adalah sepenuhnya heal, tapi ada boleh selesa dengan diri I. Alhamdulillah. Tapi kan dalam mengambil tuju pergi kerja, sebab kerja pun ada aircon, betul. semua tak. You ada any flare up tak masa tu? Oh memang. I datang waktu kerja, I akan pakai double sweater. Okay. Kain batik atas kaki. Maksud memang ada healing crisis lah sebenarnya. Tapi you kena faham konsep healing tu inside out. Maksudnya bila dia keluar, toksin banyak dalam badan you. Kalau you dah stop makan benda yang inflammation, tapi dia keluar. Tapi maksudnya toksin banyak lah dalam tu. Okay, so it's okay lah lalui healing crisis. Sebab lama-lama dia akan cantik balik. Dia akan kulit saya jatuh, masa tu kering sangat-sangat, dia jatuh cantik sangat-sangat. Alhamdulillah.